mungkin boleh digunakan untuk beli alat tulis dan sebagainya. Jadi insya-Allah MARA melalui Yayasan Pelajaran MARA akan terus membantu orang Melayu khasnya dan bumi putera yang berada dalam negara kita ini melalui pendidikan. Bahkan kerajaan program Back to School setiap seorang RM150. Dan hari ini YPM tambah lagi RM100. Jadi kita berterima kasih kepada pihak YPM. 150, ini dah dapat 100, 250 cukup. Voilà.